Selamat datang ke Bantuan MY, saluran anda untuk info terkini bantuan rakyat Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pembayaran sumbangan asas rahmah bagi bulan Mac kini menjadi perhatian ramai penerima, khususnya kerana tempoh ini hampir dengan sambutan Aidilfitri. Persoalan utama yang sering dibangkitkan ialah jumlah bayaran yang diterima serta jenis barangan yang boleh dibeli menggunakan bantuan ini. Untuk penjelasan, pembayaran SARA bagi bulan Mac diteruskan seperti biasa tanpa sebarang tambahan khas sempena Aidilfitri. Bantuan ini merupakan bayaran bulanan yang dikreditkan kepada penerima yang layak melalui sistem tanpa tunai dan boleh digunakan di kedai serta pasar raya terpilih bagi pembelian barangan asas. Jumlah bantuan yang diterima masih kekal mengikut kategori kelayakan sedia ada. Isi rumah berpendapatan rendah dalam kategori STR menerima sekitar RM100 sebulan, manakala penerima berdaftar dalam pangkalan data e-Kasih bagi kategori miskin dan miskin tegar menerima sekitar RM200. Warga emas tanpa pasangan dalam kategori e-Kasih menerima sekitar RM150. Sementara warga emas penerima STR menerima sekitar RM50 bagi kategori bujang. Penerima STR menerima sekitar RM50, manakala bujang dalam kategori e-Kasih menerima sekitar RM100. Tambahan penjelasan, SARA disalurkan melalui penggunaan MyCard di pasar raya atau kedai rakan strategik tanpa pengeluaran tunai, dan baki yang tidak digunakan akan dibawa ke bulan seterusnya mengikut pelaksanaan semasa program. Dari segi penggunaan bantuan, kategori barangan yang dibenarkan masih tidak berubah. Bantuan ini hanya boleh digunakan untuk barangan keperluan asas yang telah ditetapkan seperti beras, roti, telur, minyak masak, tepung, makanan dalam tin, mi segera, minuman asas serta produk kebersihan dan persekolahan tertentu. Bagi barangan basah seperti ayam segar, ikan segar dan sayur segar, ia tidak termasuk dalam senarai pembelian yang dibenarkan. Walau bagaimanapun, produk sejuk beku serta produk tenusu seperti susu, yogurt dan minuman UHT masih dibenarkan kerana tergolong dalam kategori makanan asas yang diluluskan. Kerajaan mengekalkan senarai kategori barangan bagi memastikan bantuan benar-benar digunakan untuk keperluan asas isi rumah dan mengelakkan penyalahgunaan peruntukan bantuan. Perlu juga difahami bahawa bayaran tambahan secara sekali beri yang pernah diumumkan sebelum ini tidak akan diulang bagi Aidilfitri. Bayaran tersebut merupakan bantuan khas terdahulu dan bukan sebahagian daripada bayaran bulanan SARA. Oleh itu, penerima dinasihatkan merancang perbelanjaan dengan baik menggunakan bayaran bulanan yang diterima. Walaupun tarikh pembayaran jatuh pada hujung minggu atau cuti umum, proses pengkreditan tetap berjalan seperti biasa mengikut jadual sistem. Penerima tidak perlu bimbang kerana bantuan akan tersedia untuk digunakan sebaik sahaja ia dikreditkan. Kesimpulannya, pembayaran SARA bulan Mac merupakan bayaran bulanan biasa tanpa tambahan khas Aidilfitri. Penerima digalakkan memanfaatkan bantuan ini secara berhemah bagi membantu persiapan keperluan asas sepanjang bulan Ramadan dan menjelang sambutan perayaan.